Apa perkara yang nampak baik tapi cikgu tak suka? Berkongsi ilmu. Kenapa pula? Ya, baru kejap tadi saya buat. Cikgu betul-betul marah saya. Kamu berkongsi ilmu macam mana ni? Saya berkongsi ilmu waktu periksa. Terus saya marah. Dan patutlah kena marah. Apa perkara yang nampak baik tapi cikgu tak suka? Tak tahu tak, cikgu sebenarnya tak suka kita siapkan kerja sekolah tau. Yo, serius ah? Ya, cikgu tak suka bila kita siapkan kerja sekolah kawan. Memanglah cikgu tak suka. Tapi saya suka. Apa perkara yang nampak baik tapi cikgu tak suka? Makan duduk. Ai, makan duduk. Baguslah tu. Makan duduk dalam kelas. Lepas tu pula cikgu tengah mengajar. Memang sedap lah. Apa yang sedapnya? Kena cubalah. Apa perkara yang nampak baik tapi cikgu tak suka? Bertanya kepada bertanya kawan kepada Tanya khabar. bertanya Bertanya kawan. Okey lah. bertanya kabar kepada kawan. Baguslah bertanya khabar. Ya, saya bertanya kabar. Tapi waktu cikgu mengajar, memanglah cikgu marah. Dah lah Cak. Sabar.